Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam M Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Muat naik koleksi gambar sempena meraih 1 juta followers di TikTok. Perkongsian Fatah Amin curi perhatian warganet. Wah, ada gambar Kak Long lah, banyak pula tu. Selit gambar Amira, komen Amira pun sweet sangat. Menerusi perkongsian terbaru Fatah Amin di akaun TikToknya telah dikongsikan satu video yang mana disunting koleksi gambar Fatah sempena akaunnya mencecah 1 juta pengikut. Populariti Fatah semakin naik mencanak selepas kembali bergelar single. Tidak hanya karyanya dalam bidang lakonan tetapi dalam bidang peragaan juga. Fatah dilantik menjadi duta banyak produk sepanjang tahun lalu hingga kini. Video ini khas untuk semua pengikut yang setia mengikuti perkembangan Fatah dan tidak putus-putus memberikan sokongan. Di ruangan caption, Fatah menulis satu coretan pendek untuk semua berbunyi Alhamdulillah syukur, tidak ada selain ucapan terima kasih pada semua beserta emoji love berwarna biru. Ucapan yang pendek tetapi cukup bermakna untuk semua penyokong Fatah. Dalam banyak gambar yang dikongsikan, Fatah menyelitkan juga gambar akan sekejanya. Amira Othman ini menyebabkan warganet teruja. Tiada lagi rahsia, umpama peribahasa sudah terang lagi bersuluh. Amira bukan hanya rakan sekerja dan ada sesuatu yang istimewa antara Fatah dan Amira. Hampir 80 tanda suka telah diraih untuk perkongsian ini antara komen-komen yang diberikan oleh warganet yang dapat kami kongsikan untuk pembaca. Rakan sekerja ni wajib ada, tak ada tak lengkap video Abang Long. Di sebalik kejayaan seorang lelaki, ada seorang wanita yang selalu mendoakannya, yang selalu memudahkan urusan hariannya, yang selalu ada di saat susah dan senang, dan sebagai pendorong semangat beliau. Tiba-tiba terselit Amira Othman, haha, antara kejayaan 1M. Itu suplemen dia sekarang, wajib ada, itu dah confirm cinta hati Abang Long. Bakal suri hati, bakal PS umur hidup. Betapa pentingnya Kak Long, dia memang sejenis manusia yang lurus. So, dia jatuh cinta orang sekeliling akan mudah di-tag. Itulah Fatah Amin.